Ada kalanya, hati kita terasa begitu hancur dan seolah-olah tiada harapan lagi. Hubungan yang pernah rapat kini retak, meninggalkan jurang perpisahan yang dalam. Kita mungkin berasa terasing, bersendirian, dan tertanya-tanya, adakah memang tiada jalan kembali untuk kita? Tetapi jangan sesekali lupakan, Tuhan kita adalah Tuhan pendamai, penuh kasih dan belas kasihan. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya terbuang atau ditinggalkan dalam kesendirian, seperti yang tertulis indah dalam firman-Nya. 2 Samuel bab 14 ayat 14, mencari jalan supaya yang dihalau itu janganlah terusir selama-lamanya. Janjinya ini adalah sinar harapan buat kita. Dengan penuh kasih, Dia sentiasa mencari cara dan menyediakan individu yang tepat untuk memulihkan setiap keretakan yang ada dalam hidup kita. Kasih-Nya yang tiada batas sentiasa mengalir, membuka pintu untuk kita kembali kepadanya dan kepada sesama. Percayalah, perdamaian itu sentiasa mungkin dengan hati yang lembut dan kepercayaan kepadanya.